Projek ini bertujuan membangunkan sistem hidroponik NFT ataupun nutrient film teknik yang dilengkapi dengan teknologi mikropengawal Arduino dan sensor suhu bagi meningkatkan keberkesanan penanaman sayuran berdaun. Sistem ini mampu memantau suhu persekaran secara masa nyata. Masalah suhu persekitaran yang tidak terkawal boleh menjejaskan pertumbuhan sayuran berdaun. Sistem hidroponik konvensional memerlukan pemantauan risiko kerosakan tanaman akibat suhu tinggi dan perubahan cuaca. Kurangnya penggunaan teknologi automasi dalam sistem pertanian di peringkat sekolah. Uno Maker X DS18B20 Pump air, pipe PVC, net pot dan anak pokok. Kelebihan projek, sistem automatik tanpa pemantauan, berterusan menjimatkan masa dan tenaga pengguna, mengurangkan risiko kerosakan tanaman, meningkatkan kadar pertumbuhan sayuran sesuai untuk pendidikan STEM dan inovasi sekolah, boleh dinaik taraf kepada sistem lot. Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk soalan yang pertama tadi, keunikan sistem SN PAS berbanding sistem hidroponik biasa ialah projek kamu ni mempunyai keunikan apabila ia menggabungkan hidroponik NFT dengan teknologi automasi menggunakan Arduino Uno dan sensor suhu iaitu DHT11. Oleh itu, sistem ini dapat memantau suhu secara masa nyata dan dia terus bertindak secara automatik dengan mengaktifkan pump apabila suhu air meningkat. Oleh itu, ia akan menjadikan pengurusan tanaman lebih efisien berbanding sistem hidroponik konvensional yang memerlukan pemantauan secara manual. Okey, untuk soalan yang kedua pula, projek ini dapat membantu mengatasi masalah suhu air yang tidak stabil yang boleh menjejaskan pertumbuhan sayuran, terutamanya sayuran berdaun. Okey, dengan penggunaan sensor suhu, ia dapat mengesan perubahan suhu dan Arduino akan mengawal peralatan dalam sistem hidroponik secara automatik untuk memastikan keadaan suhu menjadi stabil ataupun optimum. Dengan itu, risiko tanaman menjadi layu atau pertumbuhan pokok terbantut dapat dikurangkan. Ia sekaligus dapat meningkatkan hasil tanaman.
Untuk soalan yang ketiga, melalui projek sistem NFT pintar Arduino dengan sensor suhu ataupun NSPAS ini, ia boleh membentuk minat murid terhadap bidang STEM. Hal ini kerana projek yang kamu jalankan ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang bidang STEM melalui penggabungan nilai sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain itu, murid belajar tentang konsep hidroponik, pengatur caraan Arduino, penggunaan sensor serta penyelesaian masalah secara kreatif. Oleh itu, projek ini secara tidak langsung dapat menggalakkan kemahiran inovasi, kerja berpasukan dan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis. Pada pendapat cikgu, untuk masa akan datang, projek ini dapat dikembangkan dengan penambahbaikan dan integrasi teknologi Internet of Things (IoT) supaya data suhu dan keadaan tanaman boleh dipantau dengan penggunaan telefon pintar. Selain itu, sensor lain contohnya sensor paras air dan sensor pH boleh ditambah untuk menjadikan sistem lebih pintar. Projek ini juga boleh diperluas untuk penggunaan komuniti atau pertanian komersial secara berskala kecil. Kesimpulannya, projek sistem hidroponik NFT pintar ini berjaya mengintegrasikan teknologi Arduino dan sensor suhu dalam pertanian moden. Sistem ini mampu meningkatkan kecekapan pengurusan tanaman serta menghasilkan sayuran yang lebih berkualiti. Selain itu, projek ini juga sesuai dijadikan platform pembelajaran STEM kerana menggabungkan elemen sains, teknologi dan kejuruteraan. Dengan penambahbaikan seperti integrasi IoT, projek ini berpotensi untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar pada masa hadapan.